Tentang pembahasan sekurang-kurang iddah. Ilikut sekurang-kurang iddah bagi wanita yang merdeka. Sekurang-kurang iddah talak bagi wanita yang merdeka. Ilikut jino sekurang-kurang iddah talak bagi wanita budak. Jino au ammatan, atau si ammah budak perempuan. Jadi pembahasan bengohnya menyangkut tentang iddah wanita yang dia itu sebagai budak perempuan. Ya, karena beda iddah orang merdeka dengan iddah budak. Menyo iddah apakah beda? Karena beda bilangan talak. Bilangan talak pun menyo orang merdeka dimilik bilangan talak ni orang merdeka. Menyo si budak dimilik bilangan talak 2. Lagi yang si iddah menyo orang merdeka iddahnya 3 kali suci. Lekuru. Menyo si budak iddahnya 2 kuruk, 2 kali suci. Jadi beda masa iddah orang indah merdeka dengan si budak. Karena berbeda zaman iddah bagi orang indah merdeka dan budak, maka beda pula sekurang-kurang iddah bagi orang indah merdeka dan bagi si budak. Beda. Atau ammah budak. Dan tertalak ianya ammah pada masa suci, maka 16 Yauman hari waladhatani dan 2 lahzah. Iddah si perempuan yang merdeka iddah si perempuan yang ammah, yang budak, perempuan budak, sekurang-kurang iddah kuruk, sekurang-kurang iddah suci, iaitu 16 huruf. Lu 16 huruf kajum kahwin lau, lu ceri lah kau atau mati lah kau. 16 huruf kemudian kajum kahwin lau. Nyan sekurang-kurang je nyan menyo terjadi talak pada suci. Pada suci dari talak mantang na suci beu. Ya, galai tamang batamun haid. Ya, contoh mana? Italak poh le seput. Memang galau tu haid je. Poh le seputnya tali galau na haid. Poh setengah put katru haid. Yang sekurang-kurang iddahnya 16 huruf. Sekurang-kurang iddah 16 huruf. Ya, Abang. Ya. Ya, Abang. Kiban cara 16 huruf sekurang-kurang iddah. 16 huruf 2 kali suci je.
Wadhalika, dan bermula demikian dengan bahawa ditalakkan akan satu lahkah. Ya. Wada ditali lelakoi si budak tersebut. Wada ditali mantengna suci satu lahdah lagi, 1 menit lagi. Nanti ditalak dalam atau takkanlah si jim tu. Italiknya dalam masa suci, bertahan masa suci 1 minit atau 1 jam lah kita katakan. Ya amban. Alanya tak mau haid. Ya, semua tahid kemudian berhaid. Ianya si ammah budak tadi. Akan berapa haidnya? Akalal haidi, akan sekurang-kurang haid. Duduk nasi jim kemudian tekahid. Dubna le haid si kurang-kurang haid. Padum si kurang-kurang haid. Padum 1 hari 1 malam. Sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Ya, ila surati malam. Wa tatharu, dan suci ianya si ammah, alinya suci lam. Ali haid surati malam, suci lam. Dukna suci akal la tuhri, akan sekurang-kurang suci. Itu suci, sekurang-kurang suci lam. Pada mana sekurang-kurang suci? 15 urau. Ya. Berarti pada urau kah? 16 urau kah? Dari setelah talak. Le siat kemudian terhid di urau di malam. Kata urau di malam. Alian teruk suci 15 urau 15 mah. Berarti karena 16 urau 16 mah malam. Padung ke suci kah? Kedua ke suci. Suci pertama setelah talak. Itu balik dalam masa suci. Berarti karena sisa suci. Suci pertama setelah talak. Suci kedua setelah haid yang 1 hari 1 malam. 2 kali suci. Kasah. Kan selesai iddah, karena ammah itu budak perempuan, iddahnya 2 kali suci. Summa tat'anu fil haidi, kemudian masuk ianya perempuan pada haid akan 1 lahdah. Ita menglomba haid 1 lahdah. Berarti pas 2 kali suci. Kepuya tamang haid long 1 lahdah li istibanatil qur'i, supaya mengkonfirmasi kuruk yang kedua. Ya, supaya mengkonfirmasi kuruk yang kedua. Wahwa, dan bermula dianya itu sempurna iddah malam, iddah budak perempuan yang sekurang-kurang iddah. Ya, ufung Mama yang sebanyak-banyak je. Yang paling le. Yang bunuh kan sekurang-kurang. Yang paling le. Dukna. Yang tak analisa juga ulai dah yo. Nak pilih ke tulis nah, tak analisa. Yang sekurang-kurang iddah apabila ditalik dalam masa suci. Apabila ditalik dalam masa suci, mantengna sisa suci 1 lahdah. Tanya. Tapi sekurang-kurang iddah yang ditalik dalam masa haidnya lain laum. Ditalik pada zaman haid. Dukna sekurang-kurang iddah je. Hanya lain laum. Ya.
Aci tak pegat nyaman sebanyak-banyak iddah ammah seleleji ditala oleh laka pada haid menantruk haid ditala menantruk haid kai tala hukum tu malik ba'da mun haid dan agat yang menantruk haid ditala kai lai tala si ammah tersebut dilalui zaman haid dilalui zaman haid sebanyak-banyak haid badura sebanyak-banyak haid aura ini truk suci waktu truk suci dilalui masa suci sebanyak-banyak suci dukna selele suci waploh kurang uro berarti 15 tambah 20 kurang 15 tambah 20 kurang kali 6 Mahan salah. Pelopet. Acik kali macam 15 tambah 20 dikurang. Gaya. Pelopet tambah 15. 50 sekurang. Alanya tambah suci lah, suci kedua. Suci kedua. Selele suci 20 kurang urau 49 tambah 2 sekurang 78 urau. Ya kan? 78 urau. Tambang headnya hanya lagi kira, tambang headnya untuk konfirmasi. Tambang head. Berarti selele iddah budak perempuan iddah kuruk maksudnya. Iddah kuruk. Iddah urina yang mentang truk he. Selele je adalah pada 78 urau. Kaya selele je. Nyan bagi orang inang budak inang yang normal. Nyan bagi iddah selele iddah bagi budak inang yang normal. Yang hana normal. Tak yang hana normal. Yang model truk belun 2 belun 3. Nyan trip long. Nyan yang bunuh tak pegah bunuh sebanyak-banyak selele suci 20 sekurang urau ke orang inang yang normal, artinya yang galib orang inang laganya. Tapi nasiro 2 orang inang lelhe bulun suci. Truk he membelau roh isi goji. Sebab lebih daripada membelau roh kira darah istihadah, darah penyakit. Membelau roh. Alanya truk suci le bulun. Yang truk he lai membelah roh. Truk suci lah le bulun. Yang padung ka kok trek indah haji. Trip indah. Yang tayo pegah 78 urau selele iddah orang idang yang budak yang ghalib, yang normal. Faham kan? Ya, karena wanita yang normal dia tetap dalam 1 bulan siklusnya ada haid ada suci, ada haid ada suci. Dalam 1 bulan iktibar bulan 30 hari ada haid ada suci. Yang siklus orang inang yang normal. Nah yang bulan 3, nah yang tidur 3 tu. Nyen lah. Ada yang kita kira yang tak kira dengan ilmu yang ghalib. Ya. Kah. Wakila dan katakil
tiada hajat kepada satu lahdah pada yang pertama, karena barang yang telah terdahulunya barang. Jadi menurut kil satu lahdah untuk konfirmasinya hana perle. Ada nama karena 2 kali suci, berakhir suci yang kedua, selesai iddah. Hana payah untuk konfirmasi betul he lelong malian dapreh betul he satu lahdah hana payah. Yang menurut kil. Yang menyoitala sekurang-kurang iddah menyo ditalak pada zaman suci. Wanita budak yang ditalak pada zaman suci. Yang ke-16 orang di dalam lehplo kaji mengkawin lo. 16 orang pandai lehplo. Orang ke-17 kaji minta lintuh lo.